أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. قال يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kita pada muka surat 16. Kitab Muhimmah pada muka surat 16, bawah sekali tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata musannif, dan dari kerana inilah, kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, dari kerana ini. Kita ambil atas sikit, 5 baris pada bawah tu, sebab ada kaitan tu ni. Kata musannif, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin tu. Ni sebahagian lah, sebahagian daripada kebinasaan berkahwin ni. Kebinasaan ni, kebinasaan dari sudut agama lah. Dari sudut lain tak ada masalah. Dari sudut keduniaan, bagus. Sebab duit makin banyak. Tapi dari sudut agama, dia kira binasa lah. Apa dia? Bahawa sungguhnya adalah ahli bagi seorang lelaki tu. Ahli ni kena boleh isteri dia lah, adalah isterinya dan anaknya itu membimbangkan baginya. Adanya apa tu? Membimbangkan baginya, bagi lelaki tu, membimbang tu daripada ingat akan Allah Ta'ala. Itu termasuk kebinasaan berkahwin. Berkahwin ni sunat, tapi kena jaga, sebab banyak kebinasaan, kerosakan yang boleh berlaku dari segi agama lah. Di antaranya yang disebut sini ialah dengan sebab membimbangkan baginya, membimbang daripada menyibukkan, dengan sebab ada anak, dengan sebab ada isteri, maka dapat menyibukkan dia daripada ingat Allah Ta'ala. Dulu ni ketika seorang diri rajin ibadah, rajin zikir, rajin selawat, rajin mengaji, rajin, bila menikah ni, dia main bimbang lah dalam hati dia tu. Macam mana ni, isteri dah ada dah, tanggungjawab lebih dah. Dulu ni tak apa, seorang cukup dah. Mai kahwin ni, isteri lagi aku nak kena bela, nak kena bagi nafkah. Kemudian lagi nak anak pula, maka membimbangkan dia, menyibukkan dia tu, dia ingat anak bini lah.
Pasal apa? Nak bagi senang tak bini. Dan dia terlupa kepada Allah Ta'ala. Maka yang itu pun termasuk kebinasaan dari segi agama. Sebab itulah isteri ni dia kena bagi dorongan kat suami dia. Tu isteri yang baik ni, tak apa, jangan risaulah berkaitan dengan rezeki ni. Kita syukur dengan apa yang ada lah. Di samping tu syarak suruh kita kerja usaha. Jangan kata kita memandang lah dengan apa yang ada ni, pakai duk rumah dua-dua. Yang tu jenuh. Syarak suruh kita usaha, tapi jangan pegang dengan usaha tu. Tu dah sebut tu. Dulu rajin, alhamdulillah berkahwin ni aku kurang lah. Mengaji pun kurang lah. Pasal mana? Nak kena pergi kerja tambahan. Dah balik kerja dah 8 jam, pergi sambung pula kerja pam minyak pula. Pasal apa? Nak pergi senang nak bini. Sehingga kan dia tinggal berkaitan dengan agama ni. Ibadat dulu yang rajin buat apa, tinggal dah. Sebab tu pernah cerita dulu ni, kisah seorang sahabat nama dia Sa'labah. Dia ni orang miskin. Kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia suruh Nabi berdoa minta bagi dia kaya. Hati dia pun tak betul tu. Dia minta suruh Nabi doa kata bagi kaya. Dia harap semua lah, kalau aku kaya ni, aku nak bantu agama ni. Segala apa keperluan kata agama, aku nak bantu. Maka Nabi kata, sekiranya kamu kamu bersyukur dengan pendapatan kamu yang sedikit ni, yang tu lebih baik bagi diri kamu daripada kamu kaya tapi tak mampu nak tanggung amanah dia. Sebab kalau kita kaya sekalipun, miskin ke, semua akan dihisap. Dia timbangan mizan tu di akhirat keluar ni. Apa sajalah kekayaan kita, harta kita ni masuk keluar semua akan dihisap tu. Jadi Nabi kata betul lah. Kalau dia kata tak apa, doa juga. Sehingga 3 kali Nabi sebut, kalau kamu bersyukur dengan yang sedikit ni, yang Tuhan bagi banyak ni, alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi yang ni, alhamdulillah, syukur lah. Yang tu lebih baik lagi daripada kamu tamak kepada harta dunia ni yang kamu tak mampu untuk nak menanggung amanah dia. 3 kali Nabi sebut kan. Tapi dia nak juga. Tak apalah, dia kata tak apa, insya-Allah jadi ke tu lah. Waktu tak kaya, bila kaya dah, dia lupa. Kemudian Nabi doa juga, doa bagi minta dia kaya. Kemudian selepas berdoa tu, duduk tak lama, dia ni seorang pengembala kambing. Kemudian kambing dia ni beranak pinak. Tak, orang panggil begitu banyak lah. Seperti kalau pepatah kata, seperti cendawan tumbuh selepas hujan tu. Dulu ni rajin, duk mai, duk mengaji dengan Nabi, sembahyang jemaah kerap. Kemudian dah binatang pun makin banyak, kurang. Sembahyang jemaah pun tak ada anak, binatang makin banyak, harta makin banyak, nak kena jaga. Kemudian ta'lim Nabi pun tak main lah. Kemudian tinggal hari Jumaat lah. Tinggal hari Jumaat yang main pun. Kemudian dah kali tak nampak tak hidung lah. Sehingga kan kambing dia ni banyak tak banyak memenuhi 2 bukit. 2 bukit tu kambing dia saya ingat tu. Beribu-ribu ekor lah kambing tu. Kalau dia orang kaya lah. Kemudian bila cukup haul, setahun dia bela kambing tu, maka Nabi pun hantar seorang sahabat suruh pergi minta zakat. Suruh keluar zakat ni. Jadi sebab sahabat ni pergi bertemu dengan Sa'labah ni, ketika tu dia kata, pasal apa nak minta aku pula? Ni dulu janji tu. Sedangkan ni aku usaha aku ni. Itulah kadang-kadang bila hati tak betul nak kaya sebab apa? Nak bagi mewah kehidupan dia, maka dia akan main sifat tamak tadi. Dia tu pasal puan nak ambil ni. Ni semua dengan usaha aku ni. Pasal apa nak minta aku? Orang tak boleh, dia tak bagi lah. Dia tak mau bagi, dia tak mau keluar harta zakat tu. Kemudian sahabat ni balik bagi tahu kan Nabi. Kata Sa'labah ni, dia tak mau keluar zakat ni.
Maka Nabi kata apa? Wail Sa'labah. Nabi kata celaka Sa'labah ni. Dia kata tu, bila Nabi kata macam tu, selepas pada tu wahyu turun. Allah Ta'ala perharamkan minta zakat kata dah. Tu kata tu. Kalaulah dia tak minta suruh Nabi doa juga tak jadi gitu. Bila dah Allah Ta'ala perharam minta tu, maka Allah Ta'ala berlepas diri lah. Habis dah tahu lah. Tak ada apa lah. Tu sebab apa? Sebab nak kepada harta tu. Kalau nak harta untuk tolong sungguh tak apa, tapi jarang payah nak boleh sungguh-sungguh macam tu. Tak apalah aku kaya ni aku bantu semua. Kena sembang kan. Payah. Tu biar kita usaha sekadar mampu kita dapat yang mana, alhamdulillah. Syukur yang tu lebih baik daripada harta banyak tapi dia akan makin menjadikan kita ni hamba dunia. Tu yang tak mahu tu. Tu di antaranya kebinasaan berkahwin ni. Apa dia? Menyibukkan bagi dia tu mengingat Allah. Ingat Allah ni umum lah. Dari segi ingat Allah ni, junjung perintah dia, tinggal apa ni larang. Begitu juga mengaji ni pun termasuk ingat Allah lah. Bukan ingat Allah ni semata-mata kita zikir saja. Termasuk semua. Pasal apa bayar ni? Ingat perintah Tuhan ni bayar. Apa tak minum arak ni? Allah larang. Ingat Allah tu. Kita buat apa yang suruh, tinggal pelarang ni sebab ingat Allah, ingat perintah Allah. Itulah dia kena, dia maksudnya peringat kita ni. Jadi bila berkahwin ni jangan jadi hamba dunia. Jadi hamba dunia ni pada sentiasa hati ni duk bimbang dengan dunia bimbang lagi, takut isteri makan tak cukup, anak makan tak cukup. Tu pun takut juga tu. Takut akidah kita tu. Sedangkan semua Tuhan dah jamin dah. Semua juga lah kalau kita kata aku duit banyak ni menjamin masa depan aku. Masa depan aku cerah dah. Aku tak susah dah masa depan. Tu pun boleh dikufur tu. Sebab apa? Kita meletakkan kepada wang tu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Jadi menjamin rezeki kita ni, menjamin kehidupan kita hanya Allah tiba-tiba kita letak pada duit. Dengan sebab duit banyak ni boleh menjamin kesenangan dia masa depan. Tu kena jaga akidah kita. Sebab tu nak kena mengaji bab akidah ni, pegangan hati kita. Dan membimbangkan daripada menjalani jalan akhirat, dan menyebutkan dia juga dengan sebab dia berkahwin, ada anak isteri ni, dapat menyebutkan dia daripada dia menjalani jalan akhirat. Nak mengaji bertinggal dah, habis dah, tak ada dah. Dan daripada berbuat ibadat serta hadir kepada Allah Ta'ala. Buat ibadat pun tak khusyuk lah. Saya buat ibadat pun kalut-kalut lah, nego tak sedar ni. Waktu maghrib lah, waktu rancak pula sembahyang tak khusyuk lah. Saat gini 2-3 orang ni kasi semua lari ni, habis dah, lebih kurang duit pun. Tu kena ngaji tauhid tu. Boleh yakin 100% ni rezeki tak pernah salah alamat. Kalaulah dia tu memang Tuhan tetap dah sejak azali kata dia tu beli kita, dia pergi ronda, dia patah balik. Tu pegang tu lah. Saya pun nak menyesal. Menyesal aku bayar ni. Tengok 4-5 orang saat ni main duk tengok belah tu. Tu kita faham tu, kena faham bab akidah tu. Hati kita tu. Tu. Dan daripada berbuat ibadat serta hadir kepada Allah, kepada Allah Ta'ala. Dia sembahyang pun tak khusyuk lah. Khusyuk ni boleh, mudahnya khusyuk ni rendahkan hati kita di hadapan Allah. Seolah-olah kita duduk di depan raja macam mana, rasa hinanya kita ni nak angkat kepala tak ada. Kebanyakan tengok yang khusyuk ni tentera kan. Waktu manager general duduk depan tu, kalau burung kepala pun tak gerak dah. Aku nak pening kepala naik atas pun duduk keras tu lah. Semua dia khusyuk, dia rendah diri tu, takut hidup bergerak-gerak lagi.
meja nampak lagi di bawah. Begitu juga khusyuk ni, cara mudahnya kita rendahkan hati kita. Kita kosongkan hati kita daripada perkara dunia ni. Semata-mata ingat kita munajat ataupun kita ni masuk dalam majlis Allah Ta'ala. Dalam masuk majlis Allah Ta'ala ni sentiasa khusyuk. Kebanyakan orang bila khusyuk ni benda-benda yang dia rasa penting. Kita tengok kadang-kadang orang main game tu khusyuk tu. Tengok main game orang pagi tepi tak dengar lah. Ni main makan ni, aku tak tahu lah, pekak, tinggal pekak lah, dah dengar tapi hilang pekak. Sebab apa? Sebab khusyuk. Begitu juga khusyuk mayang pun. Kalau khusyuk mayang ni sampai orang duk sebelah kiri kanan pun dia tak dengar lah. Akan dengar pun dia buat tak dengar. Sebab dia nak tumpu kekhusyukan dia. Sebab itulah kalau sahabat ni bila sakit, macam Sayyidina Ali ketika mana kena tikam tu, maka dia nak suruh cabut tikaman tu, dia semayang tu. Sama Sayyidina Umar pun, dia semayang tu, ketika semayang lagi ni buah cabut. Sebab bila dia takbir dia terus fanak terus. Ketika cabut pun tak hilang lah. Kita ni nyamuk ketik nyamuk ni gatal gawas lagi gagu pula. Sebab apa? Hilang kekhusyukan kita. Khusyuk ni kita rasa tumpu hati kita. Macam aku main bola, pergi tengok bola kan, tengok sampai orang sebelah pun tak tengok lah. Kan nak buh dah tengok. Sama ada pun. Tu khusyuk. Khusyuk ni sebab apa? Kita rasa benda tu penting. Sama juga kita main game ke, tengok bola ke. Sebab apa? Kita rasa penting. 4 pagi masa aku bangun kan, tahajud tak boleh bangun. Bola dia tengok bangun. Sebab apa? Dia rasa bola tu penting. Sebab itulah nak bagi dapat khusyuk ni, kita kena bagi rasa sembahyang tu satu kepentingan dalam diri kita. Baru akan dapat kekhusyukan. Selagi tak rasa kepentingan, duk rasa keberatan, tak dapat khusyuk. Baru sembahyang zuhur, sembahyang asar pula. Dia rasa apa tu? Rasa satu keberatan, takkan dapat khusyuk sembahyang. Dan masyrul ia laki-laki lah, kepada menuntut dunia. So anak makin bertambah, maka dia pun sibuk, makin sibuk menuntut dunia ni. Maka itu termasuk kebinasaan dari segi agama lah. Dan membanyakkan ia laki-laki tu akan memerintahkan kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya. Masyarakat ni sibuk. Dan masyarakat ia ni sibuk, ia laki-laki tu yang kahwin tu kepada menuntut dunia. Duk tumpu dunia lah. Jadi hamba dunia. Dan membanyakkan ia laki-laki tu akan memerintahkan kehidupan bagi segala anaknya dan ahlinya. Memerintah tu dengan menghimpunkan harta dan pertaruhan bagi mereka itu. Pasal apa rajin ni, kerja ni, tak apalah buat OT bila sampai ke 10 malam pun tak apalah. Lepas habis kerja ni pergi kerja share pula, part time. Pasal apa? Nak simpan duit bila mati ni nak senang lah. Tu takut akidah ke tu. Dengan sebab duit kita simpan tu boleh senang lepas. Yang tu pun kena jaga akidah kita tu. Simpan duit tak salah, yang salah akidah kita tu, pegangan hati kita. Kita simpan duit ni, tak apalah aku simpan duit ni, kalau aku mati pun anak-anak bini senang lah. Jamin lah masa depan dia lah. Seolah-olah duit yang dia simpan tu boleh memberi kesan tak kepada anak isteri tu. Dengan sebab tersimpan duit tu lah, boleh memberi jaminan kat dia. Padahal jaminan kehidupan kita ni hanya Allah semuanya. Dan yang demikian itu menghimpunkan harta dan pertaruhan menyimpan bagi mereka itu anak isteri ini pada ghalib membawa kepada bakhil. Kebiasaannya orang yang hati dia ni sentiasa nak himpun harta, sentiasa nak simpan harta ni untuk apa? Untuk kesenangan anak isteri akan datang ni. Kebiasaannya dia akan
datang sifat bakhil, sifat kedekut, yakni kikir, kedekut untuk nak bersedekah. Dulu ni sebelum nikah, pergi masjid bawa duit juga. Dah sebut lah apa ni, bawa juga RM1, RM5 tu juga. Bila dah kahwin ni bagi senyum lah. Senyum tu sedekah. Bila sampai tung senyum. Senyum bukan boleh bayar bil api, bil air masjid pun. Sebab tu kita ni kena ada jadual kehidupan kita lah. Kena letak sasaran kita lah. Kita pergi masjid contohnya, aku ni nak bubuh yang mana ni, dulu ni bubuh RM1, naik RM5 bubuh dalam masjid tu. Jadi istiqamah, biar kita istiqamah benda tu, biar jadi dah darah daging kita lah. Kalau istiqamah, sebab istiqamah ni penting sebab apa? Sebab kalau kita mati pun dia akan terus pahala kan. Macam ni lah contohnya. Contohnya kita memang istiqamah dah. Istiqamah ni kita tekad hati dah. Walau macam mana pun, malam Selasa ni kalau aku tak ada kerja apa, tak uzur apa, aku kamai. Aku kamai ngaji. Dia tak lah jadual tu. Kemudian mai satu hari dia mati. Bila dia mati ni, bila sampai malam Selasa ni, pahala sampai ada. Sebab apa? Sebab apa yang Tuhan ganti bagi pahala ke? Sebab tekad hati dia tu. Kalau dia tak mati, dia tetap mai ke? Dengan sebab dia mati ni tak boleh mai. Maka yang tu Allah gantikan dengan pahala. Tiap-tiap malam Selasa sampai pahala kita, sampai pahala kita, sampai pahala sehinggalah kiamat tu. Ini termasuk pahala yang mengalir. Syarat dia istiqamah. Tapi kalau hari rajin mai, tak rajin segan lah, ataupun ada kerja lain sikit, tak apalah, nantilah live ada, nanti tengok live lah, itulah. Yang tu tak istiqamah, yang tu dia tak akan dapat. Kalau dia mati pun terputus sekat tu lah, pahala lah. Maka inilah menghimpunkan harta tu, dan pertaruhan bagi mereka itu, anak Israel itu, sebesar-besar celaka yang membinasakan akan manusia. Ini manusia yang berkahwin. Ayat tu yang sebesar-besar celaka lah, sebesar-besar kesialan lah. Ni musannaf dia peringat kita lah. Ni sambung kita ni. Dan dari kerana inilah, kerana apa? Kerana binasa sebab berkahwin ni, menyibukkan kita daripada ingat Allah, menyibuk kita daripada menjalani jalan akhirat, menyibuk kita daripada sembahyang khusyuk, tak boleh nak khusyuk. Maka sebab itulah, kerana inilah kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, ni boleh berbarilah, masyaghalaka anillahi min ahlin wa malin wa waladin fahuwa alaika mas'ulun. Ini seorang ulama ni, ismu ulama Sulaiman ni. Artinya barang yang membimbangkan akan daku. Membimbang ni menyibuk lah. Barang yang membimbangkan, yang menyibukkan akan dikau daripada ingat akan Allah Ta'ala, iaitu barang tu. Apa dia perkara yang duk menyibukkan kita daripada ingat Allah ni, duk menghilangkan ingatan kita daripada dapat ingat Allah, dapat ikut perintah Allah ni, iaitu barang tu daripada ahlinya. Ahli ni isteri dia lah, dan hartanya, dan anaknya. Yang tu yang menyibukkan engkau tu daripada ingat Allah. Begitu juga isteri pun yang menyibukkan dia sebenarnya anak lah. Anak dengan suami, dia fikir lah lagi, suamiku ni dia pergi kerja berhenti ke ni, dia fikir macam-macam pula. Kan lagi ni dia pergi cari perempuan lain belakang. Sebab apa? Sebab lagi ni boleh kira ramai. Ada macam tu, dia fikir macam-macam tu, dapat menyibukkan dia daripada ingat Allah. Maka yang tu pun termasuk kesialan kat tu. Maka iaitu
iaitu barang yang membimbangkan sebab itu celaka atasmu. Celaka atasmu. Celaka ni jauh daripada rahmat Allah. Allah tak pandang dengan pandangan rahmat lah. Kalau orang yang hati dia sentiasa sibuk dengan duk fikir nak bagi senang anak bini duk fikir apa pun anak isteri sehingga kan melupakan akhirat. Tapi kalau dia sibuk, dia duk fikir pun tapi akhirat dia tak tinggal, tak apa. Yang jadi binasa dia sebab apa? Sebab duk sibuk dengan anak isteri, tinggal akhirat. Itu yang salah tu. Memang kita ni kena fikir juga anak isteri kita. Tapi dalam masa yang sama, sembahyang tak tinggal, ngaji tak tinggal, zikir tak tinggal, tak ada masalah apa tu. Yang masalah jadi binasa ni tinggal akhirat, yang tu binasa tu. Itu isyarat. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tunhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, hai segala mereka yang percaya, mereka itu percaya ni beriman lah. Tu Allah Ta'ala khitab tujukan kepada orang-orang yang beriman ni, orang yang percaya akan Allah. Jangan lalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Tu Allah Ta'ala peringat pada orang beriman ni. Kalau dia ni ciri orang beriman, maka dia akan ambil peringatan ni. Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala peringat pada orang beriman, jangan melalaikan akan kamu ni oleh segala harta kamu. Jangan bagi harta kamu ni menenggelamkan kamu daripada ingat Allah. Banyak orang kadang ni dia tenggelam dengan nikmat dunia. Bila tenggelam nikmat dunia ni, dia tak fikir akhirat lah. Dia seronok dengan nikmat dunia. Macam lah, dari segi aset harta dia, rumah dia, kenderaan dia, dia fikir itu lah. Dan anak kamu, begitu juga jangan melalaikan kamu ni oleh segala anak kamu. Melalaikan tu, takluk dan melalaikan tu daripada zikrullah, daripada mengingat akan Allah. Ingat Allah ni umum tersebut saya ni. Apa dia ingat Allah ni? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang dia larang. Sebab tu kita nak buat apa yang Tuhan suruh ni, kira ingat Allah lah. Kita ingat perintah Allah ni tak buat lah. Pasal apa tinggal ni, tak minum arak dan sebagainya, sebab perintah Allah untuk tinggal, maka kita buat. Maka kita tinggalkan tu. Begitu juga mengaji ni pun, kes apa ni? Kes ingat Allah. Kata ingat ke Allah, tak ngaji dah, baik dia duduk lena, lagi solat, lewat-lewat ni. Dan barang siapa berbuat ia, barang siapa tu akan yang demikian tu, demikian tu lah, demikian itu melalaikan tu. Siapa yang melakukan macam tu, apa dia? Dia tu himpun harta dia, sehingga lalai daripada mengingati Allah, lalai daripada turut perintah Allah. Begitu juga dengan anak pinak dia, sehingga lalai daripada ingat Allah. Maka mereka itulah segala mereka yang keruginya, yang mereka itu keruginya tu pada hari akhirat. Akhirat tu yang rugi, dunia tak sah rugi. Pasal apa? Harta bagi banyak, anak rugi tak mana. Kan nisbah tengok dunia lah. Pasal apa kata rugi ni? Orang duk himpun harta ni, angka duit dia makin bertambah. Lah ni 30,000, naik 40,000, 50,000. Nisbah dunia tengok, seronok lah. Pasal apa? Rugi pula, untung tu makin bertambah lagi, nikmat makin banyak. Begitu juga anak bini makin ramai. Pasal apa? Kata rugi lah. Sebab tu disebut ni, rugi tu tu pada akhirat tu, pada hari akhirat. Akhirat yang rugi, dunia tak rugi. Akhirat dia menjadi satu kerugian bagi diri kita, dengan sebab kita sibuk dengan mengingati
perkara-perkara yang tak ada manfaat untuk akhirat. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, banyak lagi ni, terlebih membaikkan perangai dan muafakat akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya. Ni pun dia peringat orang lagi ni, orang faham lah sebelum ni, dia kena buat lagi lah. Termasuk juga kebinasaan berkahwin daripada terlebih membaikkan perangai ataupun muafakat dengan ahli dah, isteri lah, di dalam kesukaan hawa nafsunya. Hawa nafsu isteri tu, ikut segala kehendak anak isteri dah. Jadi orang lelaki ni nak ikut kehendak hawa nafsu suami isteri ataupun anak, kena timbang dengan timbangan syarak tu. Yang ni isteri ku mau buat benda ni, yang ni syarak kata boleh dah. Contohnya isteri dia ni jenis orang yang sosial lagi, suka jenis konsert, suka jenis pergi karaoke ni, yang kita buat lebay, dia pergi surau kan, jomlah dia kata tepi konsert K-pop ni sekali kan. Itu hawa nafsu dia tu. Yang tu tak membutuli. Sebab tu sebelum dia nak ajak pergi tu, timbang dengan syarak tu. Tengok landasan syarak bagi je ni. Kalau benar tu tak bagi, maka yang tu kita kena menyalahi. Sebab tu dia termasuk ni, termasuk orang yang lelaki lah, yang binasa dengan sebab kahwin daripada terlebih membaik perangai dan muafakat. Muafakat ni dia ikutlah akan ahlinya, akan isteri tu, di dalam kesukaan hawa nafsunya. Dia turunnya apa yang isteri mau, ikut semua. Isteri dia ni jenis minat berkaitan dengan maksiat, dia pun tak apalah, tengok bila sayang. Tu tak kena tu, bukan sayang tu, yang tu nak menjerumus kena apa. Sayang sebenarnya ni bagi isteri tu turun perintah Allah tu sayang. Sebab apa? Nak masuk syurga sama-sama. Itu yang betulnya. Ni kena isteri kata, anak-anak bangun lewat subuh ni, dia pergi lepak lah letih. Nanti lepas besar nanti mayang lah. Ni kecil-kecil pergi lepak lah. Itu tak boleh ikut. Bila dah umur 7 tahun ke atas, maka yang tu kewajipan lah kita. Ini bisa sebut muru auladakum bisolati wa hum abna'u. Suruhlah akan anak-anak kamu ni dengan sembahyang ketika mana? Ketika sampai umur 7 tahun. Bila umur 7 tahun wajib kena suruh dah. Tak suruh berdosa atas yang buat ni. Ketika sampai umur 10 tahun, yang hadis sebut lah, tak ingat mata lah, sampai 10 tahun, maka itu kalau dia tinggal memang wajib tibai. Sebab itulah dalam Islam ni sunat kita gantung rotan. Bila anak dah umur 20 tahun ni tak payah kan, gantung pun tak kena dah, besar-besar pun dah. Kalau anak kecil-kecil ni, sunat kita gantung rotan di rumah. Bukan untuk guna, untuk nak bagi dia tengok, oh kalau aku tak bayang tak ini, yang ni tengah belakang aku ni, dia pun dapat melakukan sembahyang tu. Dengan sebab dia tengok rotan ni, kita pun kena halang. Yang tak sembahyang nampak tu, rotan tu nak kena orang tu, aku nak terai boleh lah. Dapat dia pun menjedak ke dia. Lepas tu lah orang lelaki ni, kalau bab akhirat dia kena bertegah. Tapi kalau bab dunia ni, makanya tu kita betul lah ansur tak apa. Aku pun dah ajak pergi mana-mana, kajul nak pergi berjalan lama dah ni, duduk rumah ni 5-6 bulan duduk rumah berjalan sah. Ikut dah ni, bukan benda akhirat. Untuk nak pergi hilang tension dia apa sebagainya, tak apa turun. Tapi kan dia kata jomlah kita pergi konsert K-pop kan, tak boleh tu. Sebab yang tu kena pandu kepada syarak tu, kena timbang dengan syarak tu. Dan muafakat akan ahlinya, ahli seorang lelaki lah, di dalam kesukaan hawa nafsunya seorang perempuan lah, hingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Tetapinya
hendaklah ada sekalian itu. Sekalian mana? Sekalian muafakat akan ahli tu dalam kesukaan hawa nafsu tu dengan pertengahan. Bukan suruh bangkang ke semua. Bukan kata semua nafsu isteri ni semua kena bangkang semua. Nak hajar pergi jom pergi apa ni Zat, supermarket, tak boleh, kena bangkang. Jual balik rumah betul Zat, tak boleh, semua bangkang semua. Tak boleh no. Yang tu jadi seteru pula. Saya sebut tu. Yang pertengahan. Pertengahan ni macam mana? Kena tilik kepada undang-undang syarak tu. Ni nafsu yang dia mau ni, benda ni menyalahi syarak lah. Menyalahi undang-undang Tuhan lah. Timbang dengan syarak lah. Timbangan syarak kata, oh yang ni boleh ni, tak pajum lah. Sekali-sekala boleh lah, tapi lahir hari tak boleh lah. Maka boleh macam tu. Dan jikalau ada ahlinya itu mengerja akan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tak baik lah, yang menyalahi akan syariat, yang menyalahi akan undang-undang Tuhan ni, sama ada yang haram atau makruh, atau kurang adab, maka hendaklah ditegahnya yang suami tu akan isteri dia tu. Dia sebut ni, kalaulah si isteri ni dia mengerjakan sesuatu yang mungkar, mungkar tu sesuatu yang tak baik, tak baik di sisi syarak lah, yang menyalahi undang-undang Allah, seperti apa dia, sama ada yang haram, lama nak pakai tudung, nak keluar tak pakai tudung tak boleh kan, yang tu haram ikut. Atau makruh, macam mana? Isteri sokok, dia kata isteri sokok lah, dia memang try sokok, dia tengok sokok lama ni try dah, dia kata begitu. Maka itu pun kena tegah. Atau kurang adab. Kurang adab macam mana? Kentut depan orang, orang duduk depan orang, perut isteri dah pun kacau. Itu kurang adab tu. Maka hendaklah ditegahnya hanya suami tu akan dia akan isteri dia tu. Tu kena tegah tu, kena larang. Kalau isteri nak buat benda yang haram, benda makruh ataupun kurang adab tu, maka kena tegah lah. Tapi kena tegah pun, kita pun tidak buat dulu. Kerana isteri ni dalil kita, oh abang buat boleh, cik kata boleh, kacau kita pun, tak kata kena. Jadi kita apa? Sebab tu lah kebanyakan tengok, kalau suami ni lelak, isteri pun lelak lah. Walaupun dulu ni tengok isteri ni bagus ya, tengok lalu tengok bini lelaki ni cakap ni lelak, dia serupa dulu. Banyak tengok lah. Dulu ni tengok isteri ni orang baik, orang cakap sebab santun, boleh lelaki ni rempang, lama-lama duduk 10 tahun dia pun rempang baru, cakap perang kuat macam tu. Tu kata dia akan jadi ikut cerminan dah. Dan hendaklah maka hendaklah ditegahnya suami itu akan dia, dan memarahi akan dia kisah itu, dan sayugianya, sepatutnya jangan sekali-kali menolongi akan isteri pada perbuatan yang menyalahi akan syariat agama yang suci. Bahkan kata Musa, sesayugianya, sewajarnya, sepatutnya jangan kita tolong ataupun redha dengan perbuatan yang menyalahi syarak. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan bertolong-tolong oleh kamu atas berbuat kebajikan. Kalau perkara yang baik, maka itu kena saling tolong-menolong lah. Itu buat perkara baik ni. Dan atas takut akan Allah, akan Allah Ta'ala. Begitu juga saling tolong bertolong juga di atas ketakwaan ni. Dan jangan kamu bertolong-tolong atas berbuat dosa. Isteri nak pergi tengok puasa roh kan, tak apalah, dia nak pergi tolong pergi lah. Dosa kena doa. Jangan tolong Allah. Dan berseteru. Sikit tu. Maka sangatlah besar kesalahan
dan kejahatan pada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada pekerjaan lelaki yang mengikut kata isteri. Mengikut tu di dalam yang menyalahi akan syariat. Yang tu kesalahan besar tu. Bahkan menjadi kejahatan besar. Kalau suami ni dia ikut ni, walaupun benda tu tahu salah di sisi syarak, dia ikut happy lah sekali-sekala, maka kesalahan besar di syarak. Contoh isteri dia keluar pakai pakaian ketat ke, dan jubah apa dia buat slim pada orang, ini nampak bentuk tubuh tu. Tak apalah, sekali-sekala kita sekali ni lah, kenduri ni saya tak terlipi lah, kita pun tolong beli juga pasal apa, sekali ya pakai jubah yang ramping tu, nampak bentuk tubuh tu semua. Maka itu dia termasuk suami yang dayus. Tak tegur tapi tolong isteri lagi untuk buat benda haram. Bahkan kita ni sebelum isteri ataupun anak perempuan yang belum kahwin ni nak keluar dari rumah, kena check dulu, tengok macam mana ni, aurat dia okey ke tak. Kalau okey tak buatlah keluar lah. Kalau tak okey, kita kena tegur. Sebab apa? Kalau orang pandang kita apa boleh dosa tak, tu kata lelaki ni berganda-ganda dosa dah asalkan dia berkahwin. Sekian lah tambah ni seperti seperti kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi ma asbaha rajulun yutyi'u imra'atahu fima tahwa illa kabbahullahu fin nari. Artinya demi Allah tu, wallahi demi Allah, tiada pagi-pagi ni, tidak berpagi-pagi lah, tidak berpagi-pagi seorang lelaki, kata Hasan Al-Basri, demi Allah tiada berpagi-pagi oleh seorang lelaki ni yang mengikut ia, lelaki-lelaki itu akan isteri. Ikut pun di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, nafsu isteri tu. Contoh isteri ni sebelum nak keluar pergi kerja tu, tengok dah pakai ketat ke ni, pakai seluar jin ketat, pakai baju pun baju anak dia kecil ya, tudung pun tak pakai, kita pun jaga tengok lah. Kita pun ikut. Tak apalah, pergi kat dia lah, pergi kerja, saya marah pula lagi, tegur lagi. Tu oleh hawa nafsunya isteri tu yang menyalahi syarak lah, melainkan menarik akan dia, akan lelaki tu oleh Allah ke dalam api neraka. Tu apa Hasan Al-Basri sebut, seorang lelaki ni bila berpagi-pagi dia ikut dah kehendak hawa nafsu isteri dia. Nafsu yang mana? Yang menyalahi syarak. Tak salah tak apa, yang salah tu masalah tu. Dia pun dia pilih, dia nak pakai ketat ikut segala lah, ikut tegur dia marah pula. Yang tu kata Hasan Al-Basri, melainkan menarik akan dia, menarik dia, humban akan dia oleh Allah ke dalam api neraka. Tengok peranan lah, peranan lelaki ni dia sebagai pemimpin. Maka dia kena kontrol lah. Tengok isteri ni, tapi kalau boleh isteri yang solehah ada, semua dia ngerti hukum hakam lah, mudah sikit lah kita ni. Tapi yang tak boleh lagi tu, hukum hakam pun tak pernah tahu lagi, bab aurat pun tak tahu lagi, bab haid pun tak tahu lagi, ayat tu teruk sikit lagi tu. Tu dia sebutnya, kalau kita suluh tilik pada agama ni, kalau orang yang ada PhD ke, master ke, tapi sembahyang tak juga, rambut merah, kalau suluh pada agama 100 jadi nak pergi mahal tu. Sebab teruk kita, teruk ni sebuah akhirat tu. Aku nak kena hajat sembahyang hari ni, rambut buh kalau apa merah ni semua nak kena potong habis semua lah. Nak kena habak ke semua ni. Kita pun baru mula-mula
Kalau pandang boleh syarat 100 dia bagi. Tapi kalau isteri tu dia boleh ke semua dah. Bab tauhid semua dia kerti dah. Bab fiqh semua kerti dah. Bab tasawuf yang pada ni semua kerti dah. Yang ni 10,000 boleh bagi. Sebab tak teruk kita dah. Kalau kahwin pun dia kerti jaga aurat sendiri dah. Bab haid, bab nifas pun dia tahu hukum semua dah. Mudah kita. Nak didik pun mudah dah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun. Ini silap ni. Bukan tamlihu. Dia tamliku tu. Ha tu tukar jadi kaf. So kita tengok memiliki tu. La yuflihu qaumun tamlikuhumul ra tu. Tukar apa ha tu. Dia terkalih ni. Ha tu duduk belakang. Kaf tu duduk depan. Tamlikuhumul ra tu. Apa yang Nabi sebut? Artinya tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Hadis Nabi sebut tidak akan dapat kemenangan oleh yang memiliki mereka atau kaum itu oleh perempuan. Kalau satu kaum perempuan di pemerintah tak akan dapat. Sebab itulah perempuan jadi hakim. Bila jadi hakim jadi hakim masa guna jadi hakim. Padahal hukum tak turun. Ada tadi dia tak buat sorry. Dia kena ada keling. Kalau diperintah oleh perempuan dan dapat kemenangan. InsyaAllah pula. Dan lagi sabda Nabi SAW, kata Imam Al-Ghazali, hanya sesungguhnya ta'isa amdan li zawjatin. Dah sebut dulu ni, binasa dan jahat lelaki yang jadi hamba bagi isteri tu. Semua isteri kontrol semua. Apa saja dia jadi hamba pula. Tak salah nak kontrol tu. Cuma salahnya kita jadi hamba tu. Itu Nabi tegur. Itu malam. Mari berdatang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fil akhirah. Kata musannif atau li'annya nyasil. Ni atau ni dia tahu lah. Mari membiarkan berkaitan dengan gugur separuh isi kahwin dengan sebab ditalakkan perempuan sebelum dia boleh jima. Jadi contohnya kita kahwin perempuan, kemudian sebelum jima lagi maka kita cerai lah. Maka itu wajib dah kita bayar apa mahar dia. Wajib kita bayar dia. Tapi separuh bayar. Kena bayar. Tapi kalau dah jima itu wajib penuh dah. Kalau habis kata 1,000 maka wajib kena bayar 500. Ada sebut dengan sebelum ni.
Dan melengkapi talak itu barang yang apabila diserahkan talaknya kepada isteri dia, semua juga dia serah ke isteri dia. Nak sangat cerai, cerai diri dia. Dia kata tu, kalau isteri dia kata tu, dalam mazhab Syafi'i dia syarat segera. Saya kata aku ceraikan ibu. Dengan talak berapa kan? Ikut ada 1 kan, 2 kan, 3 kan, jatuh talak tu. Maka itu pun kena sebelum daripada jima, wajib kena bayar separuh juga. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi dekat selama-lamanya, tu jauh tu. Kalau kita bagi izin ke isteri kita, duduk kan cerai, aku cerai aku. Minta cerai diri dah, cerai. Ini tu. Kalau ikut mazhab Hanafi lekat selama-lamanya. Kalau dia keli, tahu pula keli pula. Bila aku cerai diri aku, jatuh. Bila mazhab Syafi'i dia syarat segera. Tersebut kalau kita ikut mazhab ni, maka di akhirat kelak ni ulama akan bertanggungjawab di atas apa yang kita ikuti dia tu. Lepas lagi kita sebab tu lah qadha ibu Muhammad taklid, kena niat taklid ikut sebab tu kamu dia akan bertanggungjawab. Tapi kita pun buat pun tak tahu pun dia zahir ke sahih apa yang muktamad ke, tak tahu pun buat begitu ya. Maka itu tak ada orang yang bertanggungjawab. Sebab tu kelebihan orang mengaji ni, bila ada yang dua ni asal rosah ni, punya roh ni, tapi roh yang tak bersangatan roh boleh bangun, maka dia pun niat ikut pendapat tu. Maka ulama tu akan bertanggungjawab di atas apa yang dia ijtihad tu. Termasuk juga sebelum ni yang dia sebut tiada bercerai, tiada daripada isteri tu. Contoh macam mana dia sebut sebelum ni. Dan tiada dengan sebabnya, seperti Islam suami. Suami dia masuk Islam, asal kedua-dua kafir, kemudian masuk Islam suami dia. Jadi bila kafir dua-dua ni, mereka dalam agama mereka pun kena bayar mahal juga. Bukan tak. Kemudian suami masuk Islam, maka itu pun wajib kena bayar separuh. Atau murtadnya, murtad isteri tu, sama juga lepas nikah tu, dia pun murtad dengan sebab perkataan ke perbuatan ke i'tiqad ke, dia murtad. Maka itu pun kalau belum jima ni, yang tu terputus ikatan dia. La tu juga terputus ikatan. Maka itu wajib bayar separuh. Sama kita. Ini betul masuk juga kena bayar separuh juga. Atau li'annya, yang suami ni, apa yang li'an ni? Li'an ni satu istilah agama. Asal makna li'an ni pada orang panggil apa? Sumpah laknat. Jadi li'an ni suami dan isteri dia berzina. Dia asal li'an macam mana boleh kata li'an boleh sumpah ni. Dia asal dia seorang isteri ni, seorang suami dia menuduh isteri itu berzina, ataupun dia menafi anak dalam kandungan, atau maksud dia ni bukan anak aku dalam kandungan hang ni. Semua tu dia menafi itu berarti itu isteri dia. Atau macam kita sebut atau kau hang ni anak haram ni, itu sebut anak haram tu dah, hang tuduh mak dia zina. Kita biasa lah kali kan anak haram tu hang ni. Kalau hukum syarak tu, kalau ada dua saksi dia pergi cerita kat mahkamah jelah 80 bulan. Kalau hukum syarak kan, kita ni tak ikut guna syarak. Kalau ikut semua ada pondok, dia duduk marah kalau kata kan, ada saksi 4 orang saksi pihak bang. Ini dia kena 4 orang lah. Pihak bang kata betul kami dengar dia kata anak haram kepada Ali ni. Kata anak haram dia menuduh mak dia berzina, tu anak haram. Cek 4 orang, semua lelaki ni kena 80 tahun hak qazaf. Sebab apa? Tuduh zina. Yang tu dia tak boleh dah, tak boleh lari dah. Tapi bab suami isteri ni,
dia boleh lepas. Contohnya dia berkahwin dengan isteri dia, kemudian dia tuduh isteri dia berzina. Dia kata isteri aku berzina ni. Bila tuduh seorang perempuan tu berzina, wajib kena datangkan 4 orang saksi. Tiba-tiba suami ni dia tak boleh nak datangkan 4 orang saksi. Kalau tak boleh datang 4 orang saksi, kena hak qazaf. Hak qazaf ni kena 80 khatan, dengan sebab dia tuduh seseorang tu berzina. Tapi suami ni dia boleh lepas daripada kena 80 khatan. Macam mana? Dengan dia berani bersumpah. Dia panggil sumpah li'an ni. Dia kena bersumpah 4 kali. 4 kali yang pertama ni untuk membenarkan cakapan dia. Macam mana dia kata? Dia kata wallahi aku adalah benar, isteri aku berzina. Dia kata kali pertama. Kali kedua, wallahi aku adalah benar, isteri aku berzina. Dia kata wallahi aku adalah benar, isteri aku berzina. Kali ketiga. Dia kata kali keempat, wallahi isteri aku adalah benar, isteri aku berzina. 4 kali. Ni 4 kali ni dia menepati 4 orang saksi tu. Dan dia sunat kata yang ini selepas dia ada waktu asar, dan di atas mimbar masjid, dan di khalayak ramai. Kalau ikut undang-undang syarak semua ni, naik atas mimbar tu, kira ni dia nak kena 80 hutan. Dia pun berani berlian. Dia naik atas mimbar tu, dia kata wallahi aku adalah benar, isteri aku berzina. Dia kata 4 kali. Bila 4 kali dia kata yang tu, sunat bagi hakim atau qadhi lah. Nasihat dah cukup lah. Dia kata cukup lah, kata dekat 4 kali ni. Jangan teruskan lah. Tapi dia berani terus sekali lagi. Kali yang kelima ni, yang ni orang panggil li'an ni, apa dia? Dia bersumpah sekiranya dia berbohong, maka laknat Allah Ta'ala, atau bagi sumpah laknat tu. Kali yang kelima ni dia pun berani teruskan. Dia kata wallahi aku adalah benar, isteri aku berzina. Sekiranya aku bercakap bohong, maka laknat Allah Ta'ala, kutukan Allah Ta'ala. Maka ketika tu lepas lah. Lepas dia pun tak kena 80 hutan. Ketika tu pindah hukum tu kepada isteri. Isteri dia dah berkahwin, maka dia berzina, kena rajam mati. Hukum dia. Maka isteri pun ada jalan juga untuk lepas. Dengan isteri dia berani berlian juga. Mesti ada salah seorang betul. Tapi hukum syarak ni dia kalau zahir kalau dia tak mengaku, bukan boleh paksa dia. Kemudian isteri berish, aku nak kena rajam mati ni. Rajam ni bukan rajam layak tu, bukan faham kita kopi buah layan tu rajam tu. Rajam mati ni pi ikat di satu tiang tu, siapa yang main lalu wajib kena balik. Ambil batu tenggalu sehingga mati. Batu tu lagi tak sebut besar genggam ni, dia hantar besar tu pula kena gu tadi kacau tu. Ada usahanya siapa yang main tak balik, hukum dia berdosa tu. Tu hukuman supaya apa? Supaya tak terus lah maksiat tu. Kemudian isteri pun dia tak lagi ni aku kena rajam mati, dia pun berani bersumpah dia. Dia menafikan sumpah suami dia. Dia pun berani bersumpah juga. Dia kata wallahi aku tidak berzina, sesungguhnya suami aku berbohong. Dia kata macam tu juga 4 kali. Wallahi aku tidak berzina, suami aku membohong. Wallahi aku tidak berzina, suami aku berbohong. 4 kali. Kemudian sama juga sunat bagi qadhi ni, dia nasihat jangan terus dah yang kali kelima ni. Sebab laknat kemukaan Allah ni berat dah kamu ni. Sekarang kamu bersumpah kali kelima ni, dia pun berani juga. Dia kata wallahi aku tidak berzina, suami aku berbohong. Sekiranya aku bercakap bohong, maka laknat Allah atas aku. Dia kata macam tu. Bila dia kata macam tu, dia pun lepas. Dia kena hukuman rajam mati tu.
Maka ketika tu lah terfasah pernikahan dia ni sampai bila-bila. Sehingga lagi kita dah sebut, sekiranya ditakdirkan kedua-dua masuk syurga pun takkan bertemu lah. Takkan bertemu lah, walaupun duduk syurga ni takkan jumpa lah sampai kiamat tu, sampai bila-bila. Dengan sebab sumpah laknat ni. Maka bila jadi sumpah laknat ni, li'an ni, dia tuduh isteri dia berzina, maka yang tu pun sama juga. Bila terfasah pernikahan tu, maka kalaulah dia tentulah mahar musamma dalam akad nikah, wajib dia kena bayar separuh lah. Ini kes mana ni? Kes sebelum jima ni. Kalau selepas jima, yang tu tetap kena bayar penuh. Tu faham balian ni. Jadi semata-mata tuduh tu, yang tu tak terfasah lagi. Dia yang terfasah ni ketika mana dia bersumpah atau li'an. Semata-mata tuduh, yang tu dia kena hak qazaf 80 tahun tu. Sekiranya dia tak boleh nak datangkan para saksi. InsyaAllah yang akan datang lah. Dan memberi menyusu ibu isteri akan suami. Ini InsyaAllah akan datang ni. Ini kita sambung, dia akan sambung ke bawah ni. Dan memberi menyusu ibu isteri ni oleh ibu isteri akan suami. Macam mana? Bukan suami yang besar. Aku faham silap ke ni? Dia kena faham ke? Aku faham ni. Dan memberi menyusu ibu isteri akan suami. Suami besar ni umur 30, tapi minum lepas susu ibu isteri dia. Bukan aku tu. Aku kena faham betul-betul ni. Itu salah kata lah. Isteri ni isteri yang bawah umur 2 tahun dia berkahwin. Yang ni musannif nak buat masalah lah. Bila dah ibu bagi isteri ni, dia menyusukan suami bagi anak dia yang bawah 2 tahun 5 kali, maka jadilah anak susuan dia. Maka dia anak susuan dengan isteri dia jadi saudara susuan. Maka yang ni pun sama juga, terfasah juga pernikahan tu. Dan wajib kena bayar separuh mahar tu. Aku nak tanya apa ni lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.